A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kemudian dan mereka beramal soleh. Kenapa bila Allah sebut orang beriman, Allah sebut beramal soleh? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kenapa bila beriman ada amal? Sebab ada orang beriman tapi tak ada amal soleh, maka tak cukup. Tak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Dan tak cukup dengan amal soleh, mesti ada iman. Jadi orang ada 3 jenis. Satu, iman campur amal. Assalamualaikum. Yang kedua, ada orang iman tapi tak ada amal soleh. Ada yang ketiga, ada amal soleh tapi tak ada iman. Yang ketiga siapa ni? Dia beramal soleh tapi tak beriman. Musyrik mana ada amal soleh? Dia ada solat, dia puasa, dia sedekah. Ini munafik. Kemudian dia beriman tapi tak beramal soleh. Dia beriman tapi tak beramal soleh. Siapa? Fasik kadang-kadang dia beriman juga. Orang biasa. Siapa tu? Oh, orang macam kita. Ni kafir lah. Ahli kitab termasuk. Dia beriman tak kepada Allah? Dia percaya tak pada hari akhirat? Tapi dia tak ada amal soleh. Termasuklah orang musyriki Mekah kan? Musyriki Mekah beriman tak kepada Allah? Iaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, tapi dia tak solat. Yang pertama ni iman dan beramal soleh, inilah mukmin. Kalau satu lagi campur iman, amal soleh, campur dosa. Ini siapa ni? Apa dia? Manusia biasa. Yang ni atas ni semua luar biasa kan? Ini nama dia fasik. Dia salah, lepas tu buat maksiat. Dia pergi haji, lepas balik haji mengumpat. Kita masuk kategori mana? 1, 2, 3 ataupun 4? Empat lah. 3 tak, 2 tak lah. 3 pun tak. 1? Dia 1 ni baru je naik turun balik kan? Cuba buka surah Al-Hujurat.
Ayat 14 ke? Wa qalatil a'rab al-hujurat. Ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu qulubikum. Apa tu? Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la min a'malikum syai'a. Nah, okey. Cuba terjemah. Qalat. Telah jumpa tak surah ni? Jumpa. Al-Hujurat ayat 14. Telah berkata al-A'rab. Siapa al-A'rab? Orang Arab Badui. Jadi Arab ni ada dua. Satu Arab Hadari, satu lagi Arab Badui. Arab Badui ni siapa? Yang duduk kat kampung-kampung yang suka berpindah randa, yang duduk dalam kemah ikut musim kan. Kat masa situ hujan, dia pergi duduk situ. Bila 2-3 bulan, dia pindah tempat lain. Yang kencing dalam masjid Nabi, inilah Arab Badui. Okey, apa kata Arab Badui bila dia masuk Islam? Amanna. Kami dah? Maka turun ayat menegur. Allah kata pada Nabi, qul. Katalah pada siapa? Ni, katalah pada orang Arab Badui yang mengaku beriman. Kata apa? Lam tu'minu. Kamu belum beriman. Jadi Allah menafikan iman daripada mereka. Habis apa dia? Walakin apa dia? Akan tetapi qulu, Nabi bagi kepada orang Badui, kamu sebenarnya belum beriman, tapi katalah, cakaplah aslamna. Kami baru Islam. Mana amanah dengan aslamna beza tak? Beza. Kalau amanah, kalau orang dipanggil apa? Mukmin. Kalau aslamna, orang dipanggil apa? Muslim. Beza. Kemudian Allah kata, walamma apa dia? Walamma belum. Yadkhul, masuk iman fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kamu. Jadi apa beza Islam dengan iman? Islam? Tak, kalau dia salat, Islam ke mukmin? Muslim ke mukmin? Ada beramal dah salat. Kita sekarang beriman ke mukmin ke muslim? Apa ni? Muslim ke mukmin? Mukmin. Anta dengan orang Arab Badui ni mana lebih baik? Arab Badui lebih baik. Kalau dia lebih baik, Allah menafikan dia belum beriman. Entah? Boleh faham?
Sebenarnya perbezaan Islam dengan iman ada kat sini. Allah kata apa? Iman belum masuk. Makna apa? Islam tu ialah amalan yang zahir. Iman tu ialah yang dalam hati. Sebab itulah rukun iman apa dia? 5 perkara. Ni belajar kat mana 5 ni ya? Rukun iman 5 ke 6? 6. Apa dia? Semua percaya. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari. Percaya tu semua di mana? Rukun Islam pula 5. Apa dia? Syahadat, mengucapkan, solat, haji, puasa, semua. Kalau setakat yang buat zahir saja tapi hati tak yakin, baru Muslim. Kalau mukmin apa dah? Bukan setakat dia solat tapi dia yakin. Dia yakin semua perintah Allah, maka dia buat semua. Dia bukan pilih-pilih. Boleh? Kemudian Allah kata apa? Wa in tuti'u, sekiranya kamu, Allah suruh Nabi beritahu lagi orang Badui ni, sekiranya kamu taat kepada Allah dan Rasul. Taat yang mana ni? Semua sekali. Dan nak taat semua sekali kena yakin dalam hati. Kan? Ramai tak orang Islam hanya solat, puasa, haji, tapi bukan orang. Ramai tak? Makna tak taat kepada Allah sepenuh. Belum mukmin. Boleh faham? Ramai tak solat, tutup aurat tapi mengumpat setiap hari. Ramai tak? Belum mukmin. Sebab apa? Dia belum taat pada Allah dan Rasul. Kemudian la yalidkum, kalau kamu taat pada Allah dan Rasul, Allah tidak akan mengurangkan. Yalid, mengurangkan kamu, min a'malikum, daripada amalan kamu syai'an, sikit pun. Apa maksud dia? Kalau kamu beriman pada Allah, kamu buat semua yang Allah perintah, kamu akan dapat pahala banyak mana? Ada kurang tak? Jadi kena buat semua, barulah kamu beriman. Kalau buat yang kamu suka sahaja, kamu baru Waalaikumsalam. Cuba tengok ayat selepas ni, ayat 15. Pengertian mukmin yang lebih detail lah. Innamal mu'minun, ada kan? Ada tak ayat 15? Habis siapa yang sebenar beriman? Ni. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Summa lam yartabu, kemudian wajahadu wa anfusihim, kemudian fi sabilillah. Ulaika. Okey, kalau ayat 14 Allah menafikan iman daripada siapa? Orang Arab Badui, kan? Jadi orang tertanya-tanya, maka apa makna iman? Allah pun jawab, innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minun, orang yang benar-benar beriman ialah allazina amanu, orang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian summa lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Apa tanda mereka tak ragu-ragu? Ada amalannya. Wajahadu, mereka berjihad dengan apa? Harta dan jiwa mereka. Berjihad untuk apa? Pada jalan Allah. Allah kata ulaika, itulah orang yang benar-benar beriman. Siapa ni? Ya, siapa? Ni yang dah infakkan harta dan kalau setakat mengaku beriman ataupun salat tapi kedekut, belum beriman. Dah salat, dah puasa, pergi haji, pergi umrah,
Tapi bila ajak berjihad, dia tak nak pergi. Dia belum ni sadiqun. Kalau sadiqun, lawan apa? Lawan dia kazibun. Mana kalau dia kedekut ataupun tak nak pergi berjuang, dia adalah kazibun. Boleh? Bolehkah? Okey, jadi kita balik pada ayat kita. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Apa pula amal soleh? Siapa boleh bagi tahu definisi amal soleh? Bilakah amal itu dinamakan amal soleh? Buat sesuatu ikut sunnah. Dua, amal soleh mesti ada dua. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Selagi tak cukup dua syarat ni, dia bukan amal soleh. Ikhlas. Yang kedua, ikut sunnah. Kadang-kadang orang bagi ni apa ni? Dipanggil apa ni? Yang dia bakar keluar asap tu, bagi wangi tu. Gaharu kan? Kadang-kadang bila dia bagi tu, kawan tu sambung Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebutan dia Allahumma salli ala Muhammad, adakah itu amal soleh? Amal soleh ke tak? Tengok, dia sebut tu kerana apa? Kalau sebut sebab benda tu diberi kepada dia, dia pun sebut, bukan amal soleh. Sebab Nabi selalu diberi minyak wangi. Bila Nabi sambut, Nabi tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Bila Nabi tak sebut, jangan buat. Kalau buat, bukan amal soleh. Faham? Itu makna amal soleh. Kadang-kadang dia menguap kan? Dia menguap, biasa baca apa? Dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah bacaan itu amal soleh? Bukan. Bukan. Kenapa? Sebab Nabi tak buat. Soleh mesti ikut sunnah. Benda kecil je. Macam mana menguap nak jadikan dia amal soleh? Macam mana? Tutup mulut. Tutup mulut. Tutup amal soleh. Baca auzubillah, tak dapat pahala. Bukan amal soleh. Sebab tu amal soleh tak boleh ikut akal. Ustaz, macam mana? Tutup tak baca apa-apa? Yang tu baca auzubillah. Kenapa yang baca tak jadi amal soleh? Ukuran dia bukan baca apa, tapi ukuran dia sama tak dengan Nabi. Kalau sama, walaupun tak baca, amal soleh. Boleh faham? Benda simple je. Kadang-kadang basuh sayur. Bila basuh je, Allahumma salli ala Muhammad. Amal soleh tak? Masa basuh sayur tu selawat? Bukan. Tak dapat pahala. Sebab syarat dia mesti. Jadi bila Ustaz selawat jadi amal soleh? Saya kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jadi amal soleh. Sebab Nabi kata celakalah orang yang bila nama engkau disebut di sisinya, tapi dia tidak mana masa tu Nabi suruh berselawat. Bila Nabi suruh dan kita berselawat, amal soleh. Tak, dan kita selawat masa basuh sayur, mungkin boleh jadi amal soleh, mungkin tak. Bila jadi amal soleh, kita memang tengah berselawat, lepas tu kebetulan nak basuh sayur, kita pun sambung selawat. Okey. Tapi selama 5 jam tak selawat pun, start nak basuh sayur, dia selawat. Bukan amal soleh. Kenapa berselawat ni? Sebab basuh sayur, bukan amal soleh. Zikir selawat macam mana? Bila? Bila-bila tak apa, tapi jangan kerana buat sesuatu baru kita berzikir. Macam lepas solat kan, bila dia bersalam Allahumma salli ala Muhammad, itu bukan amal soleh. Sebab apa? Dia berselawat setelah bersalam. Nabi bersalam dengan para sahabat, Nabi tak pernah berselawat. Jangan lebih pada, bukan lebih pada salam, lebih pada Nabi.
Cuba buka surah Al-Hujurat. Ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu. La tuqaddimu wattaqullah innallaha sami'un alim. Ayat ni kita dah belajar kan? Pernah belajar tak? Dah kan? Bila? Tak apalah, tak ingat pun. Yang penting faham. Cuba baca, ya. Wahai orang-orang yang la tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud ni? Jangan mendahului Allah dan Rasul. Kamu nak cakap apa? Kamu nak buat apa? Tanya, Allah izin tak? Allah redha tak? Nabi buat tak? Bila Nabi buat, buat. Kalau Nabi tak buat, penting. Jangan nak cakap apa, nak baca zikir apa, zikir je, tanpa kamu tanya dulu. Nabi buat tak? Bila kamu nak zikir, nak berselawat, kamu berselawat je, tanpa tanya, maka kamu telah mendahului Allah dan Rasul dan haram. Sebab Allah kata, jangan. Benda ni bukan kecil, besar ni. Boleh faham? Kadang-kadang kita baca selawat 1000 kali. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Siapa suruh 1000 kali? Allah? Bukan. Nabi? Bukan. Jangan buat. Ha? Tak faham? Tak berselawat. Dia selawat 1000 kali. Kan? Ha. Angka 1000 ni, siapa suruh? Allah tak suruh, Nabi tak suruh. Tiba-tiba kamu buat. Dia ustaz tak ikut, tak apa. Nabi kena ikut. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Kalau ustaz suruh, tanya, ustaz, ini Nabi ada suruh tak 1000 kali? Tak ada. Kalau tak ada, jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan buat yang Nabi tak buat. Ha? Kenapa tak faham? Ha? Tak, bukan tak boleh selawat. Tak boleh selawat 1000 kali. Tambah dari segi apa? Angka. Nabi suruh tak kita berselawat? Nabi tetap tak 1000 kali? Bila Nabi tak tetap, kamu tetapkan, kamu mendahului Allah dan Rasul. Macam kamu lebih pandai pada Nabi. Nak berselawat, habis nak selawat berapa? Jangan tetapkan. Dan memang tak akan sampai 1000 pun. Kalau 100 pun tak sampai, 1000 lagi tak sampai. Tak khusyuk kan? Dok fokus pada bilangan. Okey. Boleh kan? Banyak sangat ni. Ramai orang sangka dia beramal soleh tapi tak soleh. Sebab apa? Sebab tak cukup. Sama ada tak ikhlas ataupun tak ikut sunnah Nabi. Kalau kita cakap ni, semua melenting. Semua kata kita yang tak betul. Tak. Jangan lebih pada Nabi. Siapa kamu nak buat lebih pada Nabi? Kamu dapat wahyu baru ke? Yang Nabi buat pun banyak lagi kita tak terbuat. Okey? Bila cukup dua syarat ni, beriman, beramal soleh, dan amal soleh pula ikhlas dan ikut sunnah, Allah kata apa? Sanudkhilu. Kelak kami akan masukkan mereka jannatin, syurga. Berapa syurga dah? Ada berapa? 7. Ada dalil? Jangan mendahului Allah dan Rasul.
Apa dia? KLCC berapa tingkat? KLCC berapa tingkat? 88. Takkanlah bangunan kat dunia 80 tingkat, tiba-tiba syurga 7 je. Tak masuk akal. Bilangan syurga tingkat dia ialah. Tapi saya tanya soalan lain, dia jawab lain. Saya tanya berapa syurga, saya tak tanya berapa tingkat. Syurga Firdaus, Ma'wa, Naim, Adnin, lagi? Itu je, 4 je. Memang yang Allah sebut 4 je dalam Quran. Allah sebut 4 je dalam Quran. Firdaus, Naim, Ma'wa, Adnin. Tapi dalam satu hadis Nabi kata 2 syurga dari emas. Semuanya daripada emas. 2 syurga dari perak. Semua peralatannya perak. Pokok pun batangnya perak. Yang satu lagi pokok batangnya emas. Ini hadis sahih ni. Boleh? Kalau ada kereta, kereta pun emas. Tayar kereta pun emas. Okey. Tingkat pula. Tingkat syurga ada berapa? 100. Ada dalil? Jangan mendahului Allah dan Rasul. Nabi sebut dalam satu hadis kursi, Allah berkata kepada orang yang menghafal Al-Quran, baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat yang kamu hafal. Kamu hafal, kamu faham, kamu amal. Naik satu tingkat. Sampailah dia berhenti ayat yang terakhir yang dihafal, itulah tingkat terakhir dia. Jadi berapa tingkat semua? Apa dah? Ayat Quran ada berapa semua? 6, 2. Jadi tingkat syurga semua 6,236 tingkat. Ada dalil hadis sahih. Ustaz, buat apalah sampai tingkat 6,000 tu? Dia otak kita tak boleh sama dengan di syurga. Okey, boleh? Jadi nak masuk syurga ni perlukan apa? Beriman, beramal soleh, dan amal soleh kena ikhlas dan ikut sunnah Nabi. Sebab itulah masa Nabi ajar solat, sahabat kan, ingat tak? Ada seorang sahabat solat tak betul sampai 3 kali. Nabi kata solat kamu belum solat semula sampai 3 kali kan. Padahal dia tu solat depan Nabi di zaman Nabi. 3 kali buat, 3 kali tak betul. Pengajarannya apa? Kenapa solat tu tak betul? Dia belajar, dia solat depan Nabi di zaman Nabi. Kenapa tak betul? Sebab solat dia tak sama dengan Nabi. Selagi tak sama, tak betul. Sebab itulah kali keempat Nabi kata pergi solat semula. Kamu belum solat. Kata lelaki ni, ya Rasulullah, aku dah solat 3 kali, semua tak betul. Aku mesti belajar dengan engkau. Bila dia bersedia belajar, Nabi pun ajar. Kemudian dia solat lepas Nabi ajar. Betul. Faham tak? Makna selagi tak sama dengan solat Nabi, tak betul. Cara takbirnya, cara rokoknya, sujudnya. Okey. Syurga-syurga yang bila kita syurga ni tempatkan rumah kita. Bila tempat ataupun rumah, yang kedua kita nak apa? Rumah kita di mana? Kalau boleh ada apa? Apa dah? Kolam. Swimming pool. Yang tajri sentiasa mengalir. Min tahtiha, dari bawahnya. Bawah apa ni? Yang ni balik pada apa? Bawah syurga, neraka. Bawah istana.
Satu, yang kedua, bawahnya ni, satu bawah istana, yang kedua bawah pokok-pokok di syurga. Kenapa mengalir di bawah? Sebab mana kita lebih suka dan cantik? Sungai mengalir bawah rumah ke depan rumah? Bawah rumah lagi cantik kan? Istana kita di atas. Kan sekarang banyak kan dia buat resort di atas laut kan? Allah lagi cantik. Sebenarnya semakin dekat dengan kiamat, semakin Allah tunjuk ciri-ciri syurga. Kan? Semakin orang seronok duduk atas air, Allah nak bagi tu, sebenarnya yang tu aku nak bagi pada kamu, tapi kamu tak percaya. Manusia sanggup tak bayar beribu-ribu duduk resort atas air kan? Padahal duduk satu hari je. Bodoh tak? Saya bukan kata, saya tanya, bodoh ke cerdik? Yang tu dia bayar beribu-ribu kan? Nak duduk satu hari je. Yang ni berapa lama dia boleh duduk? Ada bayaran tak? Tak. Hanya perlu beriman, beramal soleh. Kemudian yang mengalir pula, yang atas laut tu berapa jenis laut? Di bawah resort tu. Berapa jenis laut? Satu. Laut tu pula jenis madu ke susu ke apa? Masin kan? Lepas tu, besok sakit hati kan sebab kena keluar kan? Tengok manusia kan? Kat dunia dia bayangkan seronok. Sebenarnya adalah syurga. Kalau dia nak ikan, ada tak? Ada. Nak ikan apa? Cakap je. Tengok, mengalir di bawah tu berapa sungai? Anhar ni jamak ni. Plural. Sungai-sungai. Berapa semua? Satu, sungai madu. Ya. Arak. Yang ketiga, susu. Yang keempat, air, bukan air biasa lah. Dalam syurga mana ada biasa-biasa? Kalau biasa tak payahlah masuk syurga. Air yang diproses yang tak pernah keruh. Kita air, kalau 3 hari tak minum, apa berlaku pada air tu? Tapi air dalam syurga ni sentiasa enak dan tak pernah keruh. Walaupun bertahun-tahun. Jadi 4 sungai duduk kat mana ni? Yalah, di mana? Bawah istana kita. Jadi macam mana tu? Dia 4 sungai ke? Satu sungai tapi ada 4 jenis air dalam satu sungai. Boleh fikir tak 4 sungai duduk bawah istana kita? Tak boleh. Itulah syurga. Saya pun tak boleh nak bayangkan adakah 4 sungai, yang ni madu, yang ni arak, dipisahkan. Ataupun satu kolam tapi bercampur. Mana ni sungai ni untuk mandi ke untuk minum? Kau sukalah nak minum. Dia sebenar dalam syurga perlu mandi tak? Tak perlu, badan tak berpeluh. Kita pun tak bekerja, tak busuk pun. Bahkan badan kita sentiasa wangi. Jadi sungai ni lebih kepada apa? Untuk minum. Jadi kita risau tak? Nanti aku minum arak ni habiskan. Risau tak? Tak perlu risau. Kenapa? Sebab di sungai. Kita bila minum air kat rumah, risau kan? Sebab beli 1 botol je. Boleh? Jadi bila Allah sebut ni, Allah nak kita bayangkan seronok dan berlomba untuk dapatkan. Syarat dia 2 je. Beriman, beramal soleh. Banyak tak kita buang masa untuk cari sungai yang keruh di dunia? Berjam-jam. Tapi untuk cari sungai yang cantik, yang indah, yang sedap, yang kekal, kadang-kadang manusia tak sanggup beramal soleh. Walaupun percuma. Solat lambat, zikir terlupa. Fiha dalamnya. Berapa lama ni? Khalidina, mereka khalidi, kekal. Kemudian
Allah nak tegaskan lagi, kekal dalamnya berapa lama? Abada. Kenapa Allah sebut selama-lamanya? Supaya kita tak risau. Kita kalau nikmat kat dunia, kita risau tak hilang ataupun kita mati dulu, risau tak? Bila ada nikmat dan risau, jadi nikmat tak? Tak. Duk rumah besar termenung je, kenapa? Takut mati. Jadi tak rasa nikmat. Tapi bila duduk dalam syurga, fikir tak besok tua, besok mati, lusa sakit. Itu maksud abada. Berapa lama? Macam mana tu selama-lama? Kalau saya tambah satu kan, tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong. Sampai bila ni? Tak berakhir. Nikmat. Masa tu kena datang lagi kelas tadabbur. Tak ada siapa nak mengajar. Saya pun dah pencin dah, tak larat dah. Masa tu jangan cari saya. Saya tak nak orang cari saya. Orang pun tak nak saya cari dia. Semua masing-masing. Masing-masing apa? Inna ashabal jannati al-yawma. Sambung. Ni surah orang Melayu suka baca. Dan suka tak tahu mana. Inna ashabal jannati al-yawma lafi. Tak boleh sambung lagi. Syughulin. Dengan satu perkataan je baru boleh sambung. Fakihun ke fakihin? Fakihin kan? Surah apa ni? Surah apa ni? Surah? Betul kan? Surah Yasin. Masa baca perasan tak? Maksud dia? Perasan? Jadi macam tak ada faedah Allah sebut kan. Allah nak bagi nikmat, nak bagi tahu nikmat dalam syurga, dia baca je. 20 tahun tak faham, macam tak ada faedah Allah cakap. Betul? Macam Allah cerita tu cerita kosong. Itu dipanggil tak hormat Al-Quran dan tak rasa kebesaran Allah. Cuba terjemah. Sesungguhnya ashabul jannah, penghuni syurga, al-yawm, hari itu ni hari ini. Lafi, pasti ada dua huruf taukid. Inna dengan lam. Pasti dalam syughul. Syughul apa mana? Sibuk. Sibuk apa ahli syurga ni? Fakihin, sibuk dengan berseronok. Oh, beza. Kat dunia ramai orang sibuk. Tapi sibuk dia memenatkan. Sibuk kerja, sibuk jaga anak, sibuk berjalan, semua penatkan. Sibuk jaga cucu, sibuk siram pokok, semua memenatkan. Tapi di syurga sibuk apa? Seronok. Boleh faham? Apa mana sibuk? Jadi dia ada masa tak untuk buang masa? Ahli syurga ada masa tak? Tak ada, sebab dia sibuk. Sebab tu kalau cari saya dalam syurga, susah nak jumpa sebab saya sedang sibuk. Sibuk apa ni? Itu tengok keadaan. Macam dah ada niat aja. Okey. Itulah janji Allah. Janji Allah adalah, kenapa Allah beritahu janji dia benar? Memang janji Allah benar. Kenapa Allah beritahu lagi? Sebab ramai tak percaya. Berapa ramai? Berapa persen je yang percaya janji Allah? Betul? Dalam 1000 orang, seorang je yang percaya. Kan? Tapi kalau janji manusia, dalam 1000 berapa orang percaya? Boleh kata semua percaya.
maka Allah tegaskan janji Allah adalah benar. Kemudian wa man asdaqu, dan siapa lagi asdaq, lebih benar ataupun paling benar, minallah, dari Allah. Qila, perkataannya ataupun janjinya. Apa maksudnya? Ini macam ada soalan kan? Tapi soalan ni sebenar Allah nak bagi tahu. Tapi nak bagi tahu dalam bentuk soalan dan dalam bentuk mencabar. Allah tanya, siapa lagi yang kata-katanya paling benar daripada Allah? Cuba bagi tahu. Kalau manusia cakap kan, pergi kerja dapat gaji pukul 8. Dia fikir tak jalan jam apa semua pergi lewat? Tak, semua pakat pergi kerja dan awal. Tapi bila Allah kata pergi solat Jumaat pahala 27, berapa ramai yang percaya? Tak ramai kan? Sedangkan Allah kata, siapa lagi yang paling benar kata-kata dan janjinya daripada Allah? Siapa lagi? Manusia. Manusia kadang-kadang berjanji tapi apa? Dia manusia punca mungkir janji ada dua. Punca mungkir janji. Apa dia? Siapa yang biasa mungkir janji? Oh, terus munafik. Macam kita okey je. Ha? Satu, sebab dia penipu. Bila selalu cakap bohong, dia akan mungkir janji. Sebab dia. Yang kedua, dia mungkir janji, dia bukan penipu, tapi tak mampu. Saya akan bagi gaji awak sekian. Tengok bisnes dia bankrupt. Tak mampu kan? Tapi dua-dua sebab ni ada tak pada Allah? Allah mungkin tak tipu. Dan mungkin tak, Allah tak mampu tunaikan janji. Sebab tu Allah kata, kita bila berdoa, innaka la tukhliful mi'ad. Cuba terjemah. Sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, la tukhlifu, tidak pernah memungkiri janji. Kenapa? Sebab mungkin janji tak mungkin ada pada Allah. Allah tak mungkin tipu sebab dia Tuhan. Yang kedua, tak mungkin Allah tak mampu. Kalau Allah boleh cipta langit, Allah boleh tak bagi syurga? Boleh. Okey.